Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada kesemua penonton sekalian. Nama saya Hanisa Zikah binti Sufian dan saya dari kelas PPS 111. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kesemua pihak yang telah banyak membantu saya dalam melaksanakan tugasan ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya bernama Dr. Firdaus binti Abdul Fattah. Tanpa bantuan beliau, tugasan ini tidak akan mungkin dapat disiapkan, dan tanpa tunjuk ajar beliau juga, saya mungkin tidak akan faham bagaimana ingin menyiapkan tugasan ini. Selain itu juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah banyak membantu saya dalam melaksanakan tugasan ini. Mereka telah banyak memberi sokongan dari segi moral dan fizikal kepada saya. Satu hari, satu saranan bidang kebajikan, isu peranan Muslim dalam memperkasakan kebajikan masyarakat pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para penonton sekalian. Tajuk kita pada hari ini ialah Panduan Al-Quran dan Hadis dalam bidang kebajikan. Seperti yang kita tahu, Al-Quran ini digunakan sebagai petunjuk dan rujukan kepada golongan umat Islam. Manakala hadis yang sahih kita jadikan sebagai pengukuh dan amalan seharian harian kita. Okey, saya berikan huraian sedikit mengenai panduan Al-Quran dan hadis dalam bidang kebajikan. Panduan Al-Quran dan hadis ini dia menekankan keadilan serta kualiti dalam pengagihan atau pemberian harta. Selain itu juga, kebajikan bukan sekadar kewajipan tetapi amalan ikhlas yang membentuk kesejahteraan masyarakat. Kasihnya kita tahu, kebajikan ini ialah merupakan satu kewajipan yang perlu dilakukan oleh kesemua umat Islam. Dalam Al-Quran dan hadis juga ada tertulis kita perlu melakukannya. Kerana itu merupakan satu suruhan Allah. Kerana Allah menyuruh kita umat Islam untuk melakukan kewajipan dengan kebajikan ini. Kebajikan ada banyak benda yang kita boleh lakukan. Macam contoh, memberikan sedekah, membuat wakaf, membuat zakat. Itu semua dah dikira sebagai kebajikan dan lain-lain lah. Okay, kat sini saya bagi contoh. Contoh yang paling mudah ialah amalan zakat. Okay, amalan zakat ni dia menolak harta buruk dan menggalakkan memberi yang terbaik kepada asnaf. Asnaf merupakan golongan yang memerlukan. Dan juga ada institusi zakat moden. Mereka ini sangatlah menekankan ketelusan dan kualiti agihan. Apabila mereka ini telah pun dipertanggungjawabkan, maka mereka perlulah amanah dalam mengagih-agihkan bahagian-bahagian yang perlu diberikan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 267. Di sini saya bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamu khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'ahizihi illa an tu'minu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya, lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat, padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu.
kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Selain surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Hajj ayat 7 juga ada mengatakan mengenai kebajikan. Jadi saya bacakan lagi sedikit ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasul ولذي قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Maksudnya, apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya Muhammad dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir yang keputusan. Ketetapan yang demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan dan apa yang jua yang dilarangnya, maka melakukannya, maka patuhilah larangannya dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Baiklah, dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Hajj ni saya akan membuat kesimpulan pendek. Dalam surah Al-Baqarah ni, dia menyatakan bahawa wajib memberi harta baik dan yang terbaiklah, bukan sisa. Manakala untuk surah Al-Hajj ni pula ialah harta tidak boleh hanya berlegar saja di golongan orang-orang kaya. Kita bayangkan, kalau harta tu hanya tergolong dekat golongan orang-orang kaya, bagaimana dengan golongan-golongan yang memerlukan? Sebab tu Allah mewajibkan umatnya untuk melakukan kebajikan sebagai satu amalan, iaitu satu kewajipan bagi kesemua umat Islam. Ini untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan untuk melaksanakan harian-harian mereka atau tugasan-tugasan mereka. Okey, dekat hadis juga sabda Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Riwayat Ahmad. Kat sini, hadis ni dia sangat-sangatlah menegaskan kebajikan sebagai tanda iman dan sifat ihsan. Apabila kita melakukan kebajikan ni, kan, akan lahirnya kita ni akan mendapat tanda kita ni beriman, kerana ia merupakan satu kewajipan yang memang wajib kita lakukan, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita melakukan ini juga, kita akan mendapat sifat ihsan, iaitu sifat kasihan, sifat empati dalam hidup kita. Dan kesannya ialah kita dapat melahirkan umat yang ikhlas, berintegriti dan adil. Ianya juga akan dapat mengurangkan jurang sosial dan memperkukuhkan semangat ihsan. Dekat sini kita boleh tahu bahawa apabila kita melakukan ini, mereka akan dapat melaksanakan kehidupan mereka, iaitu golongan-golongan ini dapat melanjutkan lagi kehidupan mereka dengan adanya bantuan ini. Selain itu juga, jika sebuah negara melakukan perkara ini, mereka jurang sosial tidak akan berlaku, kurangnya kemiskinan
mereka, dan juga negara itu akan jadi aman damai. Okey. Jadi apabila kita melakukan ni, kita akan rasa macam tenang sebab kita dapat bantu orang-orang yang memerlukan ini. Baiklah. Sebelum saya habiskan tajuk kita iaitu panduan Al-Quran dan hadis dalam kebajikan ni, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dan rumusan yang saya cakap tadi sebelum ni. Panduan wahyu iaitu Al-Quran dan hadis ni menjadikan kebajikan dilaksanakan dengan penuh hikmah dan keikhlasan. Islam juga terbukti sebagai agama rahmat yang menjaga kesejahteraan manusia. Jadi, saya akhiri kita punya tajuk kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Satu hari, satu saranan, bidang kebajikan, isu peranan Muslim dalam memperkasa kebajikan masyarakat pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para penonton sekalian. Baiklah, topik yang saya akan bincangkan pada hari ini ialah zakat sebagai asas kebajikan ummah. Seperti yang kita tahu, zakat ni merupakan satu kewajipan yang perlu umat Islam laksanakan. Ia juga telah dah terang lagi bersuluh di rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat. Allah telah menyuruh ke semua umat Islam untuk melaksanakan zakat. Namun begitu, kita sedia tahu tidak kesemua umat Islam mampu membayar zakat. Sebab itu, dalam segelintir golongan ini, dengan adanya zakat kita dapat membantu mereka. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit definisi ataupun penjelasan konsep tentang zakat. Zakat bukan sekadar kewajipan agama semata-mata. Malah, ia juga menjadi asas kebajikan dan kesejahteraan umat Islam kerana ia membina keadilan sosial. Di sini saya akan memberikan statistik yang menurut statistik Pew Research pada tahun 2012, kadar umat Islam yang menunaikan zakat ialah di Indonesia sebanyak 98%, manakala di Malaysia sebanyak 93% dan akhir sekali di Thailand sebanyak 93%. Di sini kita boleh nampak perbandingan di Indonesia dengan Malaysia serta Thailand. Di Indonesia lebih tinggi kadar menunaikan zakat. Ini juga boleh menyebabkan faktor rakyat dan juga atau kemampuan dan kelayakan mereka untuk membayar zakat. Di sini juga saya akan menerangkan dengan adanya dengan sekukuhnya yang di ayat dalil nakli atau ayat dalil nakli itu Al-Quran, surah tertera di dalamnya iaitu surah Al-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa banis sabil faridatun minallah wallahu alimun hakim. Maksudnya, sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'alaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Baiklah, di dalam ayat Al-Quran tadi kita boleh nampak 8 kumpulan yang berhak menerima zakat. Siapakah kumpulan-kumpulan ini yang mampu dan layak untuk menerima zakat? Yang pertama, golongan fakir. Siapakah orang golongan fakir ini? Orang yang hampir tidak mempunyai harta dan pendapatan. Mereka ni tidak mampu menampung keperluan asas hidup. Yang kedua, golongan miskin. Golongan miskin ni merupakan orang yang ada sedikit pendapatan tetapi tidak mencukupi untuk menampung kehidupan seharian. Yang ketiga, golongan amil. Siapakah golongan amil? Mereka yang dilantik untuk mengurus, mengutip dan mengagihkan zakat. Keempat, golongan mu'alaf. Orang yang baru memeluk Islam atau yang diharapkan hatinya dapat didekatkan kepada Islam. Yang kelima, orang golongan rikab. Mereka ni ialah hamba atau tawaran yang ingin memerdekakan diri. Keenam, gairimin. Orang yang menanggung hutang untuk tujuan yang dibenarkan syarak dan tidak mampu melangsaikannya. Yang ketujuh, fisabilillah. Mereka ni golongan yang berjuang di jalan Allah, termasuk usaha dakwah, pendidikan Islam dan kebajikan yang menegakkan agama. Yang terakhir sekali, Ibnu Sabil. Mereka ni golongan yang musafir, yang kehabisan kebekalan dalam perjalanan untuk kebajikan. Baiklah, seperti yang kumpulan-kumpulan yang telah saya sebutkan tadi, iaitu kumpulan-kumpulan yang di dalam surah Al-Taubah, surah terang lagi suruh Allah telah menurunkan ayat itu. Kesan yang kita boleh nampak apabila zakat ini kita laksanakan ialah jurang kemiskinan dapat dikurangkan, ekonomi juga lebih stabil dan solidariti umat Islam dapat diperkukuh. Di sini kita boleh nampak bahawa dengan adanya zakat ni, jurang kemiskinan kita dapat menangani kerana kita membantu. Dengan mengeluarkan zakat itu kita dapat bantu para golongan atau kumpulan yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan juga kesimpulan yang boleh saya buat dalam tajuk kita pada hari ini ialah zakat ni berfungsi sebagai sistem sosial Islam yang menyeluruh dalam membina kesejahteraan umat di dunia dan di akhirat. Di sini, apabila kita melaksanakan zakat ni, kita akan rasa macam tenang macam tu. Sebab kita tahu yang kita dapat membantu golongan-golongan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa ini. Di sini juga apabila kita dapat membantu di dunia, insya-Allah di akhirat juga Allah juga dapat membantu kita. Apabila kita membantu orang, kita akan dapat pahala. Takkan kita tak ada pahala secara free kan? Jadi dengan adanya zakat ni, kita keluarkan zakat, kita bantu orang yang dalam kesusahan. Maknanya kita telah melaksanakan dan melansaikan zakat ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Satu hari satu saranan bidang kebajikan, isu peranan Muslim dalam memperkasakan kebajikan masyarakat pada masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para penonton sekalian. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah peranan institusi zakat dan wakaf di Malaysia. Di sini saya bagikan sedikit huraian mengenai tajuk kita. Institusi zakat dan wakaf dia bertanggungjawab sebagai untuk mengurus dana umat Islam secara sistematik bagi memastikan kebajikan berjalan dengan teratur dan lancar. Pengurusan ini biasanya dilakukan secara telus dan patuh syariat agar tidak berlaku penyelewengan atau salah guna harta. Dana ini juga dia dikumpulkan dan diagihkan terus kepada golongan yang berhak seperti fakir, miskin dan asnaf. Sistem ini pula
Dia membantu untuk menyusun pelbagai bentuk kebajikan masyarakat seperti bantuan kewangan, pendidikan dan kesihatan. Keseluruhannya, zakat dan wakaf ni dia menjadikan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan ummah. Dekat sini saya akan bagi contoh. Okey. Contohnya pusat pengukutan zakat, MAIWP. Pusat ini dia menyalurkan zakat untuk pendidikan termasuk beasiswa kepada pelajar asnaf. Dia juga dapat bantuan kewangan zakat. Ada bentuk bantuan kewangan zakat. Bentuk ini untuk diberikan kepada keluarga miskin untuk menampung keperluan asas harian mereka. Sebahagian zakat digunakan bagi menampung kos kesihatan seperti rawatan, hospital dan ubat-ubatan. Ada juga dana wakaf. Dana wakaf membiayai pembinaan sekolah, universiti, masjid dan pusat pengagihan Islam. Hospital wakaf pula diwujudkan bagi memberi rawatan berkualiti dengan kos rendah untuk semua golongan masyarakat. Baiklah. Seterusnya, saya akan berikan sedikit ayat Al-Quran yang mengenai dengan zakat ni. Mana? Adalah surah Al-Baqarah ayat 267. Ayat surah ni, surah Al-Baqarah, dia menekankan kewajipan memberi harta yang baik dan berkualiti, bukan harta yang buruk. Selain dalam surah Al-Baqarah ni juga ada surah Al-Taubah ayat 60. Dalam surah Al-Taubah ni kita boleh nampak bahawa surah Al-Taubah ayat 60 ini menyarankan 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Jadi, kesemua ayat ini sebenarnya menunjukkan pentingnya agihan harta secara adil dalam membangunkan masyarakat Islam. Panduan wahyu juga menjadikan pengurusan zakat dan wakaf lebih berkesan serta penuh hikmah. Apabila telah berlakunya ini semua, kesan yang kita akan dapat ialah kurangnya sosioekonomi dalam masyarakat dapat dikurangkan melalui bantuan zakat dan projek wakaf. Keyakinan juga masyarakat terhadap institusi Islam meningkat apabila agihan dibuat dengan telus. Harta yang diagihkan tu dengan cara zakat dan wakaf membawa keberkatan kepada pemberi atau penerima. Dan juga masyarakat ni kan dia lebih penyayang dan prihatin terhadap golongan yang lemah dan memerlukan. Masyarakat lebih akan lahirnya solidariti umat Islam. Kat sini kita boleh tahu lahir solidariti umat Islam ini akan menjadikan kita semakin kukuh kerana semua pihak merasa dilibatkan dalam pembangunan bersama. Jadi kat sini yang kita boleh buatlah rumusan yang saya cakap kat ni, zakat dan wakaf ni menjadi sistem sosial serta ekonomi Islam yang menyeluruh dan berkesan. Institusi ini juga dia berfungsi untuk memperkukuhkan kebajikan dan pembangunan ummah dalam konteks moden. Sebab sekarang kita dekat dunia moden. Jadinya Islam ni sebenarnya dia memang terbukti sebagai agama yang menjaga kesejahteraan duniawi dan ukhrawi umatnya. Melalui pengurusan zakat ni juga masyarakat terbina dengan seimbang dari sudut rohani dan material. Oleh itu, kedua-dua institusi ini layak digelar tonggak utama pembangunan negara Islam berteraskan syariat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.